Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah hari ini kita berada di program Santuni Madani yang merupakan banyak bus-bus yang menarik. Jadi jom kita saksikan. Baik, bersama dengan saya hari ini merupakan salah seorang tetamu ataupun warga setempat yang kita dapat. Jadi jom kita tanyakan beberapa soalan mengenai wasiat. Baik, boleh Puan perkenalkan diri? Saya Puan Harinisa binti Mazan dari PPD Keluang, Jabat Pendidikan Daerah Keluang. Nama saya Zabarina binti Sari. Dari mana Puan? Rumah dekat ni Batu 3, Batu 4 ni. Saya Abdullah Zaini daripada Pamat Daerah Keluang. Baik Puan, terima kasih kerana sudi untuk lakukan sesi interview ni. Jadi saya nak tanyalah, Puan tahu tak apa tu wasiat? Kak tahu wasiat ni memudahkan kita untuk bila kita meninggal, maksudnya nanti senang untuk waris kita mengagihkan serta dapatlah hak masing-masing mengikut yang telah diamanahkan. Tahulah sikit-sikit. Wasiat tu kena apa Puan? Kalangan harta pusaka. Tahu sikit lah tapi tak secara keseluruhan lah. Wasiat tu kalau salah tak betulkan lah. Dia lebih pada pengurusan harta lah. Untuk mungkin khususnya mungkin untuk keluarga lah. Nak tanya juga lah Puan, wasiat ni sebenarnya penting tak Puan? Sangat penting lah, terutamanya kalau yang contoh macam saya, semua anak perempuan. Lepas tu kita lihat adik-adik kita ramai lelaki. Contohlah yang muda. Lepas tu kita bila kita lihat masa depan waris-waris kita terjaminlah dengan adanya wasiat. Okey. Itu penting. Sebab takut berlaku nanti perbalahan antara adik-beradik, saudara ke apa kan semua kan. Itu perlunya tu. Penting lah untuk seseorang tu lah. Lagi-lagi untuk untuk keluarga lah. Untuk menyasarkan mungkin harta-harta kepada keluarga lah terutamanya lah. Okey, baik, terima kasih Tuan. Bersama dengan saya salah seorang orang kuat Keluang, siapa lagi tak kenal YB Syed Hussein kita.